Macam mana nak jahit seluar getah macam ni supaya kedutan dia sekata? Saya nak tunjuk caranya dan formulanya sekali. Caranya adalah tahu dulu ukuran keliling pinggang 20. Dia kata 25 lah. Macam saya punya 4 20. 20 tolak dengan 4 sama dengan 16. Maka 16 lah ukuran getah yang anda perlukan. Kemudian saya jahitkan bulatan macam ni. Ni saya jahit zigzag bagi kuat sikit. Bahagian ni kita tanda. Okey, saya dah tanda dia dan berlawanan ni kita tanda. Kita tak ambil start cantuman tu. Cantuman tu nanti tebal sangat kalau kita ambil di situ. So, yang tanda-tanda ni kita kena buat apa tahu? Kita kena lock dekat sini. Band pinggang saya guna dalam 3/4 inci. Dia bukan 1 inci sebab ni kanak-kanak punya. Kemudian kita letakkan, kita boleh buat terus dia macam ni, tutup boleh. Nanti 2 kali. Pop and then pop lagi. So, dia akan hilanglah getah tu. Sebab saya buat basi saya 1/2, anda boleh tutup 100% macam ni. Okey, sebab 1/2 kalau kita bahagi 2 dia 3/4 dan 3/4 ataupun 3 suku 3 suku. So basi band pinggang saya lah. So sekarang ni apa yang perlu anda buat? Lock dulu. Bila kita dah lock macam ni, bahagian berlawanan kan saya dah tanda tu kan, akan berjumpa dengan bahagian yang berlawanan juga. So dia jadi itulah. Bila kita tarik getah dia akan jadi sekata. Lock dulu. Bila kita dah lock dua tempat ni, sekarang kita temukan, kita nak cari point ni pula. Okey. Lepas tu cari yang berlawanan. Ada sebab dia lah. Okey, lepas tu yang ni pun sama. Anda cari berlawanan. Kita lock 4 tempat sebenarnya ya. Ni kain dia. Lock. Tapi tak payah lock pun tak apa. Kita tanda dah okey. Kemudian kita jahit. Jom kita jahit. Ini yang bestnya. Masa kita jahit, kita pastikan bahagian yang kita lock tu berjumpa, bahagian yang kita tanda tu berjumpa dengan bahagian kain yang kita tanda macam ni. Jumpa, pegang. Dah. Maksudnya kita kena jahit sambil tarik. Tarik belakang dan tarik depan. Ni belakang, ni depan. Jom kita tarik dan imbangkan dia punya kedutan. Saya tengah sikit. Saya jahit ini tengah sikit, iaitu lebar getah tengah-tengah dia. Saya jahit. So, bila kita dah jahit, dia jadi macam ni lah. Nampak? Kemudian, kita kena, sebelum saya terlupa, mata jahitan kita tukar kepada mata jahitan besar. Kemudian, kita lipat dah sekali lagi. Okay, kita dah lipat sekali. Okay, kita lipat sekali lagi. Tapi cara jahit dia macam mana? Jom kita belajar. Dah nak siap dah ni. Takkan nak keluar daripada video ni. Save dulu video ni kalau busy, okay? So, cara jahit dia adalah, tarik dulu getah. Ni getah bawah ni, tengok jari kiri saya kan. Kemudian, anda flatkan. Macam tu. Okey, tarik dan flatkan. Kemudian anda jahit, tarik belakang sekali. Macam tu. Pastikan bawah rata, tak ada kedut. Okey, getah kita dah siap dijahit. Senang ke senang teknik ni? Kalau anda ada request lagi video apa yang saya nak buat, anda boleh komen dekat sini. InsyaAllah saya akan bantu anda. Dan juga saya nak sangat tahu feedback anda bila anda mula belajar menjahit, supaya saya dapat kenal audience yang tengok video saya ni, anda level mana dan juga bila anda mula. Saya ada banyak lagi video nak buat dekat dalam TikTok ini. So bagi siapa yang nak follow saya, boleh follow sebab saya target 90 video. Bagi siapa yang nak belajar menjahit dengan kami, why not cuba masuk kelas online yang ada bimbingan sekali. Video boleh tengok seumur hidup. Kita susun video A sampai Z. Dan juga anda boleh tanya soalan dalam grup. So tunggu apa lagi? Follow dulu.